Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak potong pokok kelapa dan juga pokok mangga ya. Apa-apa pun lengkapkan diri dulu dengan peralatan yang lengkap. Okey, safety first. Okey, ni pokoknya dua pohon, pokok mangga dan pokok kelapa. Kita pakai spike dulu sebelum panjat. Okey. Zaman sekarang zaman moden, jadi kita gunalah teknologi yang ada untuk kita buat kerja cari makan ni. Okey. Jom kita panjat dulu pokok kelapa ni. Perhatikan baik-baik. Okey, naik pelan-pelan, jangan terlalu laju. Kita bukan bertanding ni, kita nak panjat pokok, potong pokok kelapa dengan cara yang selamat. Apabila sampai ke atas, jangan lupa untuk kita kemas kini peralatan kita, pasang double lanyard untuk lebih safety lah. Pastikan ikatan tu kemas, okay? Jangan bagi jatuh, tak ada apa-apa lah. Apa-apa pun sebelum mula kita kena double check dulu, okey. Double check dulu ikatan, harness apa semua, supaya tidak berlaku kecewaian di situ. Dalam apa-apa kerja pastikan ada dua line. Dalam apa-apa kerja pastikan ada dua attachment tali kita untuk buat kerja. Kerana apabila putus satu tali, ada backup satu tali lagi. Itulah cara kerja kita. Jadi untuk supaya telinga kita lebih tahan lama, pakailah yang muffle. Okey, jangan lupa. Okey, enjoy lah video ni sampai habis deh. Jangan lupa follow, like dan share. Support anak muda sebab alhamdulillah besar dah. Petang pohon pokoknya kelapa, satu pohon pokok belah. Okay. Goodbye. Assalamualaikum. Bosku.